bawang ni. Masa kuah dekat ni. Assalamualaikum, hari ni teman makan dekat mana? Dekat Tepin komen. Ni dia ada. Teman nak bawa komen satu pot baik punya mi goreng mamak sotong. Padu memang legend punya. Dekat mana ni dia? Mi Rais komen. Dulu dia cawangan satu kan mi Rais. Sekarang dia ada cawangan baru. Nasi kandar Rais. Kita nak perkena mi goreng mamak dia dengan nasi kandar dia. Let's go. Ni ciri-ciri sini lah legend. Mi goreng mamak sotong dia. Nampak. Kalau tu dengan nasi kandar dia. Dekat sayur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai ni Mbak Yo. Kat. Betul. Pasal ni legend tu memang saya. Serius sedap. Sedap. Potong kau. Potong lah. Pekat, manis-manis, pandai sikit. Ui, moncok kan. Uish, aduh. Aja yang cukup berbaloi komen kalau orang makan kat sini nampak dengan portion yang besar dia dengan rasa kuah-kuah semua ni kan. Padu cukup likat memikat dia. Bukan ayam bawangnya komen rasa sini. Komen boleh cuba rasa macam-macam lauk sini lah. Ayam, sotong, ikan memang moncong. Tengok opel pun dah moncong kan. Selain tu sambil nasi kandar dengan mi goreng yang awak rasa ni, komen cuba ni mi rebus ni. Mi rebus ni dengan kuah-kuah yang pekat, ada dia punya bahan-bahan dalam tu kan. Cucuk kau pemandai lah. Boleh pergi jauh juga komen weh. Cuba rasa. Memang cok weh. Mak Omel. Cukup puas hati orang makan ni. Nasi yang penuh bombong ni. Settle. Cukup balik Omel. Jangat ni. Puas makan ni. Omel datang sini, belah Tepin ni, belah simpang ni. Betul dekat simpang traffic light ni kan. Nampak besar-besar. Nasi kandar Rais. Aduh Omel. Ni berbuka setiap hari tau. Hari-hari buka. Daripada pukul 9 pagi sampai 2 tengah malam atau 1 pagi. Moncong. Okay, jangan lupa subscribe channel follow.